Hai, pernah rasa tak korang macam rasa burn out? Korang rasa korang dah cuba buat yang terbaik dalam kehidupan korang. Korang dah cuba the best untuk puaskan hati semua orang. Korang dah cuba buat yang terbaik untuk kehidupan korang. Korang dah cuba untuk puaskan hati orang, but sampai satu masa korang rasa korang yang lost. Korang rasa korang yang down. Korang yang burn out. Penat kan? Penat untuk korang menahan segala rasa, untuk korang nak kuat. Dia macam kau dah buat dah semua benda, kau dah jalankan dah tugas kau, but di hujung cerita tetap kau yang salah, tetap kau yang kurang, tetap kau yang tak perform. Kadang-kadang aku tak tahu panjang mana lagi kita boleh hadap keadaan tu. Ni nak tak nak kita kena kuat. Ujian tu macam-macam boleh datang. Nak hadap tu semua orang boleh hadap, tapi untuk nak lawan diri sendiri tu, nak positifkan diri sendiri tu, yang lepas ujian ada pelangi tu, benda tu berat, benda tu sakit. Jujur cakap, dalam kehidupan ni, segala apa ujian pun lah yang Allah bagi, semua orang boleh hadap, semua orang boleh lawan. Sakit tu masa, tak tahu berapa lama kita akan hadap. Kita boleh hadap, tapi tak tahu rasa ni, kita rasa burn out.